Kita set ringtone ayat Quran, lepas tu kita masuk dalam tandas, pun berbunyi. Ulama-ulama mutaakhirin berfatwa, tidak salah. Harus hukumnya kita buat ringtone kita hadis ke, ayat Quran ke, molek. Lebih baik daripada lagu-lagu lara tak tahu ke benda. Nak? Sebab kalau kita tengah-tengah solat katakan, terdengarlah bunyi orang azan, okey lagi. Tapi kalau terdengar lagu, nak tengah solat terdengar lagu. Saya dulu budak-budak main telefon. Dia main telefon saya. Main. Kita bagi budak-budak kawan-kawan. Nak buat lagu tu, buat lagu ni, download tu, download ni. Esok kita solat di kertas. Jadi imam sembahyang Zuhur. Nampak tak? Tayar awal bunyi lagu. Ada orang call. Lagu pula Deep Purple. Allah sudah kerja dah aku ni. Gua ni polok jalan aku ni. Nampak tak? Lah diamlah dia. Kita berdiri bunyi pula. Astagfirullahaladzim. Padahal kita bunyi kita telefon tak ada lagu. Tik tik tik. Tik 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 gitu je. Jadi bila habis salam tu kita buatlah seolah-olah bukan telefon kita. Kita pandailah ada taktik-taktik. Kita akan jual taktik tu nanti. Itu masalahnya. Jadi kalau bunyi orang mengaji boleh tahan kira. Cuma gini ulama kata, bila kita dah buat begitu kita kena jaga. Seperti mana kita pakai baju kita tulis ayat Quran. Ulama kata boleh. Tapi mu kena jaga, jangan kena najis, jangan masuk tandas. Dan seumpamanya kita pakai kopiah la ilaha illallah boleh, tak ada ulama kata haram, tapi mu kena jaga, jangan kena najis, jangan masuk dengan benda-benda yang najis, jangan masuk dalam tandas. Maka kalau nak set ringtone lagu tu, maka pastikan kita matikan bunyi. Nak masuk tempat-tempat yang tidak layak dengan bunyinya tersebut, pastikan jangan dibunyi azan dalam tandas tengah buang air dan sebagainya. Jadi hasilnya susah tak? Susah. Kalau gitu tak payah pakai dah. Susah. Kita kena jaga pula. Jadi pakai baju biasa dah lah. Cap musang, cap buaya, cap krokodil. Baju-baju ayat Quran tak payah pakai lah. Walaupun ulama membenar, kerana kita kena jaga.